Kawan-kawan, hari ni saya nak kongsi resepi sup berbola daging yang sangat mudah dan sihat, tak perlu tumis pun. Semua rebus je. Tapi rasa dia memang padu. Mula-mula, dalam periuk besar, kita panaskan air secukupnya. Bila air dah mendidih, masukkan 1 mangkuk kecil kentang yang dah dipotong dadu. Tambah sedikit garam dan tutup periuk. Kita bagi kentang tu masak separuh empuk dulu, lebih kurang 5 minit. Bila kentang dah separuh lembut, masukkan rempah 4 sekawan. 1 batang kulit kayu manis, 2 bunga lawang, 3 biji buah pelaga dan beberapa kuntum cengkeh. Ini semua bagi aroma kuah kita lebih wangi. Lepas tu, masukkan serai yang dah diketuk untuk kasih bau wangi rempah naik. 3 ulas bawang putih yang diketuk. 1 biji bawang merah. Dan setengah bawang Holland yang dihiris nipis. Untuk yang suka pedas, masukkan 3-5 biji cili padi. Kalau tak makan pedas, tukar je dengan cili biasa. Saya juga letak sedikit halba bagi rasa lemak-lemak rempah tu naik. Biarkan semuanya mendidih dan bawang mula jadi lutsinar. Masa tu aroma dia akan naik wangi 1 dapur. Bila kuah dah cukup rasa dan kentang lembut, baru kita masukkan berbola daging dalam 15 ke 20 biji ikut berapa orang makan. Biar berbola tu masak perlahan-lahan dalam kuah sup, lebih kurang 5-7 minit. Akhir sekali, tambah 1 sudu kecil minyak zaitun, bagi rasa dia lebih lembut dan berlemak. Sebelum hidang, peras separuh limau nipis untuk seimbangkan rasa masin dan lemak dengan sedikit masam segar. Siap. Sup berbola daging kita mudah, cepat, tapi rasa dia macam masakan mak-mak di rumah.